Puasa sunat hari Arafah. Puasa sunat hari Arafah 9 Zulhijjah. Hadis Muslim menyebutkan kelebihannya, siapa yang puasa sunat 9 Zulhijjah hari Arafah, Allah ampun dosanya setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Allah potong dosanya, hapuskan dosanya, iaitu dosa-dosa kecil lah, setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Puasa hari Arafah. Dan kita berpuasa ikut kiraan 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah Saudi ataupun Malaysia, cikgu? Malaysia. Jadi masuk 1 Zulhijjah, kita akan tentukan untuk melihat anak bulan. Jika nampak anak bulan, 1 Zulhijjah jatuh besok. Kemudian dari situ kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Dia bukan 9 malam ni 9 Zulhijjah ataupun tidak, baru tahu apa anak bulan. Nampak 9 Zulhijjah. Bukan begitu. Dia kira dari 1 Zulhijjah. Confirm itu, campur je lah. 9, 10 dan sebagainya. Di 9 Zulhijjah ada kelebihannya, tapi sebahagian dia akan berpuasa Arafah campur dengan 8 Zulhijjah, dia panggil puasa tarwiyah. Ada yang buat begitu. Jadi puasa 1 hari pun dah cukup dah. Puasa 9 Zulhijjah pun sudah cukup baik, insya-Allah, bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji, insya-Allah.